Harga motor naik ke sebab minyak naik? Harga motor mungkin akan naik bukan sebab minyak naik, sebab kos semua barang akan naik. Seperti yang saya kata tadi lah, 3 hingga 6 bulan mereka boleh tahan aja. Semua orang mesti akan kontrol. Minyak hitam pun terus naik harga lah. Minyak hitam tak ada notis, minyak tahu terus naik harga. Dan you rasa kita ada pilihan? Kita tak ada pilihan. Peniaga semua tak ada pilihan. Nanti tengok. Cinta matiku. Okay. Tapi I tak ada suruh korang beli sekarang tau. You orang jangan beli sebab mau naik harga. You orang sepatutnya beli sebab korang perlu. Okay. Okay, jangan beli sebab you mau takut naik harga. Jangan beli sebab takut esok tak ada stok. Ada, mesti ada punya. Masa tu kalau betul naik harga, tak ada cukup budget, beli second hand je lah. Apa boleh buat? Kan? Kira boleh je beli cash. Dah tak duit dah. Beli barang sebab perlu, jangan beli sebab I tahu banyak orang datang beli motor, especially ni 2 bulan. Tapi I cakap dulu lah, you orang beli dengan apa yang korang perlukan sajalah ya. Saya takut nanti korang tak pakai, beli bazir duit saja. Okey, boleh? Apa lagi? Ya, rumah you dekat dengan kedai motor siapa? Nanti you tengok lah. Sepatutnya dalam 2 bulan lah, orang punya maintenance cost akan naik. Kalau situasi terus jadi macam ini ya. So jangan habis duit dekat tempat yang tak perlu lah. Hanya sektor pembikinan, servis pekebun dan barang asas atas saja akan bertahan nanti. Manufacturing, servicing, pekebun, semua akan efeknya. No, you have to know minyak is the base of everything. I tanya you, pekebun tak ada efek meh? You tahu itu pekebun pakai itu mesin, pakai duit, pakai minyak berapa banyak? And then you mau tahu bila barang overall naik, orang yang kerja ni pun kos penampungan hidup pun naik tau. The ecosystem will be affected anyway ya. Semua industri akan efek sebab satu minyak naik. Budak-budak je tak risaulah pasal benda ni. Tapi semua businessman mesti tahu ya. You faham sedikit ekonomi, you akan tahu betapa seriusnya keadaan ini. Tadi nampak you naik motor biru. Hari ni mana ada? Hari ni tak pakai motor biru lah. Ya, all along the chain. Betul. Mana boleh bincang? It's the whole ecosystem. No one can control the ecosystem. Kampung okey lagi lah. Kampung punya demand tak ada begitu tinggi mah. Dia akan naik tapi mungkin lama sikit lah. Besok bos, I jumpa you dekat KLA bila? Dia macam ni, kasu rasa down nak niaga sebab F&B. I think tak boleh buat apa lah. I cakap sama you lah. I make kawan. I tak boleh cakap company apa lah. Kita cakap ayam lah. Ayam. Tahu dia punya cost satu ayam naik berapa? Dia punya logistic cost berapa naik? Dia punya staff semua pun complain.
lagi besar punya company lah, kita fikir kita susah. Company yang lagi besar akan hadapi masalah yang lagi besar. Setuju tak? Lagi besar company dia, lagi besar risiko dia. Tu sebab dulu kita tengok macam company Siemens, Nokia tiba-tiba hilang. Actually bukan mereka nak, tapi mereka punya cost terlalu tinggi. So kita bersyukur lah bisnes kita tak besar sangat, but kita kena pandai merancang oh. By the end of the day, kenapa kita boleh sustain satu bisnes ataupun satu ekonomi cycle? Saya rasa kerana kita boleh membina nilai yang betul. Contoh kita beli ayam goreng kita tak boleh fight dengan orang yang jual ayam goreng RM1. Kita kena fight dengan orang yang jual ayam goreng sedap, ayam goreng berkualiti. Kasu, kalau you boleh try to adjust you punya produk kepada quality, I think you can still sustain. Mungkin business akan drop, but you'll be fine. Ya, macam ayah, kita punya servicing pun drop juga, but customer tetap akan datang servis sebab budak saya boleh dipercayai dan saya tetap pegang kepada satu barang, iaitu tanggungjawab. Means customer datang servis motor kalau ada apa-apa berlaku, saya bertanggungjawab. Saya masih mengambil risiko. Risiko ini yang kita ambil sebagai bos. Bukan semua orang boleh ambil ya. So bila kita charge customer mesti akan bayar. Sebab dia tahu kalau dia pergi buat repair tu motor sendiri rosak, dia tak boleh buat apa. Faham tak? Ambil jiran servis motor pun sama. Dia beli motor dengan saya sebab saya murah mah. Dan dia pergi servis dekat jiran yang lain lah, but motor tu rosak Dan dia cakap dengan saya, James macam mana? I cakap surah you tak boleh jimat itu duit. Ada orang tak mungkin benda yang sama harga dia lebih murah ya. Macam tu. So sekarang dia mau jual itu motor, apa pening kepala. Sebab motor tak asyik rosak-rosak. Baik cakap dengan minta dengan dia lah, kalau you beli dengan saya, tolong servis dengan saya. Bukan beza banyak pun. Orang boleh bagi you barang murah mesti ada sebab. Macam tu loh. Mau jaga kualiti lo sebagai peniaga. Okay? Boleh? All the best kepada yang ambil result SPM esok, okay? Anyway guys, 2,000 mata memandang. Satu orang bagi saya 30 kali like boleh ya. Bagi saya 100,000 like malam ni. I mau tidur dah 11.30 dah. Ya, tak adalah, tak ada kok-kok lah. Macam nak jawab? Bukan tak nak jawab, tak tahu nak jawab apa. What business is sustainable in this time? I think a good business that is sustainable now is a good business that can create value. Actually, you tengok I bagi contoh bengkel motor. Banyak bengkel motor yang viral, tapi banyak juga bengkel motor yang telah bankrupt selepas viral. Saya rasa sebagai seorang businessman, kita selalunya gagal untuk maju bersama dengan masa. Kita selalu selesa dengan apa yang kita dah capai dan kita lupa bahawa ada persaingan yang baru datang. Last bila market tengah mencabar, kita akan turun dan hilang. Dia kata jual burger satu burger RM4 RM3.5 tak boleh cari untung. You tahu tak berapa orang jual burger boleh pakai kereta mewah? Jiran saya lah, ni depan tu, yang saya selalu buat konten dengan dia tu. Dia ada 3 gerai burger tau. Jual benda yang sama orang lain buat, dia pun boleh jual. Kenapa dia sustain? Sebab dia pandai buat. Ada orang jual burger memang setakat jual burger saja. Dia ambil duit, dia lepas macam tu. Then dia tak fikir sepenuh hati. Dia tak tengok cara. Tak ada tanya orang sama ada orang suka burger dia. Last bisnes dia pun turun. So a good sustainable business is supposed to be a business that can create value, that can solve the customer's need, that can build trust. That is a sustainable business. Boleh? Macam muka pelakon The Rock. Okay? Yeah, hard work is also a must. Correct. So selalu you fikir business you tengah slow, you fikir apa yang bezakan you dengan orang lain.
macam tu. Burger kat stadium bola boleh untung, itu sekali sekala. Bro, I cakap dengan you practical punya. I tahu itu semua season punya. I cakap sama you, yalah, kalau stadium bola tak ada perlawanan bola macam mana dia mau survive? Saya tahu dia boleh survive semasa stadium bola ada. You cakap itu hit and run, sekali sekala, touch and go. Touch and go saya pun boleh lah. Tapi saya tanya you, long run, touch and go, you pergi sana bekas tu gerai, you sendiri makan, you boleh cari untung. Tapi kalau you mau jaga staff you 35 orang, you rasa you buka dekat sana, tunggu game ada baru you buka, boleh ke? Dan 35 orang tu yang makan gaji dengan you tu, satu tahun nak makan apa? Betul lah. Ya, yang kita nak buat bukan kaya sekejap. Yang kita nak buat ialah long term. Abang tu tanya sustainable. You fikir apa orang cakap tadi. Geram aku. Ya. So bagi cadangan lah. Kita kata tak bagus, boleh. Tapi bandingkan lah, kalau you buat burger sekali sekala sebab game bola, tapi kalau burger you viral masa game bola, mesti rezeki you bertambah selepas game bola habis. Bukan tak boleh, game bola akan jadi satu tempat untuk senangkan you viral. Tetapi kalau you buat dengan cincai, orang tak akan ingat you saja, orang akan ingat orang lain pula. Then business you mungkin story akan drop. Korang jangan stop beli. Guys, korang tak boleh macam ni tau. Ada orang tulis kita akan stop beli tudung Hawa. Don't do that, man. Buat apa? Jangan buat macam tu, please. Okay? Korang kena tahu dia banyak usaha dalam tudung punya bisnes dia. Dia cuba yang terbaik untuk cari barang yang berkualiti. Jangan sebab ini benda korang jangan beli tudung dia, Ahmad. Don't do that. Okay? Support her because she is Hawa. Okay? Support me because you trust me. Boleh? Ya. Ya, terima kasih. Kalau boleh terus support lah ya. Ya. And she's doing very well. She's very hardworking, you know. Dia perempuan yang sangat baik. Ya. Okay. Terima kasih semua. I tidur dulu, okay? Take care, okay? Good night. I hope korang happy walaupun saya live seorang lah ya. Boleh guys? Ya, doakan yang baik-baik untuk kita. Bye-bye. Selamat malam. Semoga boleh rehat dengan cukup, sihat, bahagia, and then murah rezeki esok, dipermudahkan segala urusan. Okay? Mewah lagi rezeki. Bye bye. Amin. Amin.